Hi YouTube, welcome back to my channel. So hari ni aku nak pergi jumpa member aku. Kita orang nak pergi dinner dinner dekat Sate Jawa. Ingat tak video yang lepas yang aku cakap kalau Sate Jawa ni sedap, aku bawa member aku untuk repeat video ni. Sate Jawa. Hari ni aku dengan member aku nak pergi makan Sate Jawa. Okay, sebab bagi aku Sate Jawa tu memang sedap. Cita rasa kita tak sama. Setiap orang cita rasa dia lain. So hari ni aku nak repeat dengan member aku dekat Sate Jawa ni. Okay, so nanti bila sampai sana aku order balik. Alright, so sekarang korang layan je dulu. Guys, sekarang aku on the way nak pergi ke Sate Jawa dekat Kampung Pandan. Okey, tapi tak tahulah orang dengar ataupun tidak suara aku ni, sebab aku tak ada pakai external mic tambahan. Ini internal mic ni, mic yang original Insta360 S Pro 2 ni agak power lah. Sebelum ni aku dah try, tak adalah cakap atas motor tu apa, tapi dia punya dia boleh capture suara yang agak jelas walaupun tempat yang bising. So tapi naik motor ni tak tahulah korang dengar atau tidak. So korang layan je lah sampai sana tu update. Alright guys. Macam mana Grab? Ha? Ada ikutin? Ada. Jom masuk. Duduk luar. Hello guys, kita orang hari ni dekat Selera Asri asli masakan Jawa. Kat sini dia jual macam-macam lah masakan Jawa asli dari Indonesia. Hari ni kita try dia punya sate kambing, sate ayam, and later kita ada order rawon. Rawon tak sampai lagi. Rawon. So kalau tengok dia punya sate macam bukan typical sate yang kita makan. Dia sate dia punya perapan dia, kita tengok dia very light. Maybe ada tak tahu lah rempah apa tak kat sini. So kita try lah. And kalau tengok kat sini kita bagi bawang fresh dan ada sambal dengan tomato lah. Bawang ni dia dari kicap. Okay, terima kasih. Dia memang bukan typical sate kita biasa makan. So tengok kat sini daging, memang daging ini bakar kosong dia. Ini kali kedua. Dah lama rasa sebelum Covid rasa pernah datang. Oh iya. Itu kali kedua juga. Bagi limau sikit, menghilangkan dia punya bau kambing. Untuk korang yang tak suka bau kambing, tak boleh lah, kena betul-betul minat. This is not for everyone lah. And kalau nak sate biasa pun ada. Dia ada kuah kacang kat sini. Ini sate kuah kacang sate biasa. Boleh minta kuah kacang dia. Boleh minta. Kasol. Tapi kecap ni kat bawah. Betul terbalik kan. Bila makan tu kena layurkan macam ni. Dari segi harga kira murah lah. Sebatang sate kambing RM70. Banyakkan sate kambing, harga mesti RM2 lebih satu kan? Kira untuk kambing ni murah lah, harga kambing. Bawah RM2 kira murah. Kalau aku tengok food, betul-betul punya food review, orang macam cakap dengan owner break the ice. So contoh kita makan, tak boleh nak tengok makanan macam ni. Kita try dia punya sate kambing. Tapi bagi aku sate dia sedap lah. Maksudnya kambing dia tu walaupun rasa dia bau kambing tu kuat, tapi dia punya perapan tu memang dia tak rasa sangat. Tapi kicap ni bantu lah. Kicap dengan bawang dengan tomato. Aku rasa bagi yang pecinta kambing tak ada isu. Kalau korang suka kambing, order 20 dah hal. Ini kita order apa ni? 10 batang sate kambing. Korang 10 kan? Minta dibuat yang
dia gelap daripada. Aku rasa kena letak sambal. Sedap. Ni kena ajak Tan Boy pun. Tengok masih banyak masa tahu. Segar. Makan tu mana-mana. Kena nasi ya. Nasi. Ya, tapi tak nak. Tak ada ya. Saya kenyang. Bagi aku dah okey lah. Kalau suka lagi pedas, tambah dia punya sambal dan kicap dia. Ada yang pedas, manis. Naik sikit tak nak lah. Cepat nak gerak. Kalau tak silap aku 3.5 kot. Oh ya. Aduh. Okay guys, aku baru habis lepas makan dengan member aku dekat Sate Jawa Kampung Mandai. Sekarang ni kita orang nak pergi ngopi pula dekat Meketi Taman Saga Ampang Jaya. Dengan bawa motor ni, kita orang on the way pergi dulu. Nanti sampai sana aku rojet. Alright. Okay guys, kita orang dah sampai dekat Meketi Taman Saga Ampang Jaya. Kita naik atas dulu tengok kopi apa yang ada. Dari bawah dah boleh bau. Kuat kan bau kopi. Itu kalau dapat buat time lapse tu cantik tu. Dengan bunga api dia. Lepas tu panjang tu. Right. Macam ada banyak kedai. So ni satu kedai. Dia buka pakai dom untuk camping. Tu lah. Okay. Abang kita santai bawah ni. Oh dia ada ni lah, dia numbering system. Queue pakai. Oh okay. Pakai ni tak nampak lah. So kalau nak datang sini memang datang awal sikit. Betul. Ini pun dah beratur. Satu caramel macchiato. Caramel macchiato satu. Ais lah. Okey. Ais latte satu. Ais latte satu. Itu je tak? Latte satu, caramel macchiato satu, betul? Yep. Okay, I dah order dah. Tunggu orang panggil je. Sekarang kita pergi tempat duduk je. Tunggu. Tunggu nanti kami ada. Okay, kau ada apa? Caramel macchiato. Nanti kita try ni. Aku biasa lah, mana-mana pun caramel macchiato. Je tak? Sama ke? Apa
Aku pernah try kecap kari. Kecap kari tu 1 kilogram nasi. Total weight makanan tu 2 kilo. Buat kecap kari tu berada sebelah aku, Chinese tau. Boleh sebelum tu sembang Kata dia dah jogging, dia dah naik tangga. Dia nak habis ni. Last kira ada sikit lagi. Masuk sup tu aku tahu. Sup, kau tahu sup Japan macam mana rasa dia? Miso soup. Tak, bukan ni sup yang macam rumpai sikit. Rasa lumut lah. Miso soup lah. Tak suka tau. Dia putih-putih kan. Putih-putih ada rumpai. Itu miso soup. Makan macam ni baik je makan 2 kilo makanan ni atas ikan yang besar. Dia tu konsistensi dia macam Kari ni memang kau-kau. Dan kari dia tak rasa macam kari Malaysia. Memang lain lah. sedap je kalau sikit. Okay guys, untuk vlog aku kali ni sampai di sini je. Aku baru sampai rumah. Tadi lepak dengan member aku sekejap. Alright, so yang mana belum subscribe lagi, sila subscribe channel aku. Okay, yang dah subscribe terima kasih banyak-banyak. Alright, so see you guys next video. Thank you guys.